Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Menghadap Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfullah, dan Duli Yang Maha Mulia, Raja Pemaisuri Perak Darul Ridwan, Tuanku Zara Salim. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik sekalian merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku, bercemar duli, berangkat menyempurnakan Majlis Pemasyuran Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah pada pagi yang berkat ini. Keberangkatan duli-duli tuanku menyerikan majlis ini bukan sekadar menghadirkan seri dan kemuliaan, bahkan memahat makna yang amat besar dalam lembaran sejarah pendidikan tinggi teknikal negara. Ia menzahirkan betapa tingginya keprihatinan tuanku terhadap pembangunan ilmu, kemahiran dan masa depan rakyat. Khususnya anak-anak Perak Darul Ridwan yang sedang melayari arus pendidikan tinggi menuju dunia yang semakin mencabar. Ampun tuanku, patik memohon limpah perkenan duli-duli tuanku untuk turut mengalu-ngalukan kerabat diraja yang berangkat memuliakan majlis ini. Menghadap duli yang teramat mulia, Raja Muda Perak Darul Ridwan, Raja Jaafar Ibni Almarhum Raja Muda Musa. Menghadap duli yang amat mulia, Raja Dihilir Perak Darul Ridwan, Raja Iskandar Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Idris Afifullah Shah. Ampun tuanku, patik juga mohon limpah perkenan untuk mengalu-alukan dif-dif kenamaan yang turut bersama dalam majlis yang mulia ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang amat berhormat Datuk Seri Sa'arani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, yang amat berbahagia Datin Seri Aziz Zubin. Yang amat berbahagia Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral Datuk Seri Diraja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi bin Haji Zainuddin. Dan yang amat berbahagia Tuh Puan Datin Seri Diraja Puan Sri Hajah Rasiah binti Muhammad Nur. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Zahir bin Abdul Khalid, Yang di-Pertua Dewan Negeri Perak Darul Ridwan, dan yang berbahagia Datin Seri Azni binti Abu Samah. Yang berhormat Datuk Ahmad Suhadi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, dan yang berbahagia Datin Cik Fauziah binti Ahmad. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, yang berbahagia orang besar-besar Perak Darul Ridwan, yang berbahagia Datuk Dr. Anisi bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, dif-dif serta para hadirin yang dihormati sekalian. Ampun tuanku, dengan izin dan limpah perkenan duli tuanku jua, patik mohon menyampaikan persembahan ucapan pada majlis bersejarah ini. Terlebih dahulu, patik merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengurniakan segala nikmat dan keberkatan, kerana dengan iradat dan inayahnya, Majlis Pemasyuran Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah dapat disempurnakan pada hari yang mulia ini. Patik juga merakamkan penghargaan setulusnya kepada seluruh warga Politeknik yang telah mengerah keringat dan usaha dengan penuh komitmen bagi memastikan kelancaran majlis yang syarat makna ini.
Ampun tuanku, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa mengangkat institusi politeknik dan kolej komuniti sebagai tiang seri ekosistem pendidikan tinggi negara, khususnya dalam memperkasa agenda TVET sebagai pemacu kemajuan sosioekonomi dan kemahiran nasional. Institusi ini bukan sahaja gedung ilmu, tetapi jambatan yang menghubungkan hikmah akademia dengan denyut nadi industri, agar graduan memiliki kemahiran sebenar yang dituntut oleh pasaran kerja yang serba dinamik. Keupayaan politeknik dan kolej komuniti melahirkan tenaga separa profesional dan kini profesional telah lama menjadi tulang belakang pelbagai sektor teknikal dan kini semakin menyerlah dalam sektor maritim. Ampun tuanku, sektor maritim negara sedang memasuki fasa kebangkitan baru. Industri ini merangkumi kejuruteraan kapal, teknologi marine, otomasi perkapalan, logistik pelabuhan, penyelenggaraan serta kemampanan laut. Semuanya menuntut kepakaran teknikal tinggi dan inovasi berterusan. Menurut laporan antarabangsa, sektor maritim global dijangka berkembang 4.7% setahun, sementara lebih 80% perdagangan dunia berlayar melalui lautan. Malaysia yang dianugerahi 4,500 km garis pantai dan pintu gerbang Selat Melaka berada pada kedudukan strategik utama dalam laluan perdagangan antarabangsa dan dunia. Dalam 5 tahun mendatang, diunjurkan lebih 40,000 pekerjaan berkemahiran tinggi dalam bidang maritim dan logistik akan terhasil, membuka ruang luas untuk graduan TVET Malaysia menyertai pasaran global. Ampun tuanku, selari dengan gelombang pertumbuhan ini, agenda TVET nasional kini dipacu dengan penuh iltizam di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melalui Majlis TVET Negara. Kepimpinan beliau telah mengangkat TVET sebagai sektor tumpuan negara dan pemangkin utama pembangunan tenaga mahir masa hadapan. Di bawah bimbingan beliau, reformasi TVET negara diperkukuh melalui penyelarasan pelbagai kementerian, penyatuan standard industri, peluasan persijilan profesional, integrasi teknologi baru termasuk AI, robotik dan tenaga hijau, serta kerjasama strategik dalam industri utama negara. Hasilnya, politeknik dan kolej komuniti kini muncul menjadi institusi pilihan utama untuk membekalkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang maritim, perkapalan, otomasi, keselamatan siber maritim dan teknologi laut masa depan. Patut merakamkan setinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas kepimpinan beliau dalam memartabatkan agenda TVET negara yang turut memperkukuh peranan institusi ini dalam menyokong aspirasi tuanku terhadap kemajuan pendidikan rakyat. Ampun tuanku, Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Politeknik ke-35 negara, ditubuhkan pada Disember 2016 dengan visi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi dalam bidang kejuruteraan dan teknologi maritim. Pengambilan sulung tahun 2017 melalui Diploma Seni Bina Kapal menjadikannya satu-satunya politeknik TVET yang memfokuskan maritim dan perkapalan. Hari ini, politeknik ini berdiri megah di atas 12.14 hektar tanah, dibangunkan dengan kos RM175 juta, siap sepenuhnya pada tahun 2023. Sebuah mercu ilmu yang mencerminkan tekad kerajaan memperkasa TVET maritim negara. Penubuhan ini seiring aspirasi Malaysia Madani dan agenda ekonomi biru negara untuk memperkukuh kelestarian laut dan teknologi maritim masa hadapan. Ampun tuanku, KPT amat berbesar hati apabila nama ke bawah juli Yang Maha Mulia tuanku
diabadikan sebagai nama institusi ini. Sesungguhnya, Tuanku adalah payung ilmu, penaung pendidikan dan cahaya pencerahan yang sekian lama menerangi dunia akademia. Kearifan Tuanku menuntun pendidikan negara menjadi pedoman luhur yang tiada ternilai. Pemasyhuran nama Tuanku ini bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah besar yang memandu seluruh warga Politeknik agar sentiasa berpegang kepada nilai murni, maruah dan ketinggian budi sebagaimana yang dizahirkan oleh Tuanku. Ampun Tuanku, Patik yakin Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah akan menjadi mercu kecemerlangan TVET maritim negara. Moga institusi ini terus melahirkan insan berilmu, berkemahiran tinggi, berakhlak mulia, serta berjiwa kepimpinan generasi yang mampu mengemudi perubahan industri masa depan. KPT committed memperkukuh kurikulum berasaskan industri, memperluas jaringan global dan menyediakan fasiliti bertaraf dunia demi memastikan graduan berada pada tahap terbaik untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Ampun Tuanku, Patik menyeru seluruh warga Politeknik agar menjadikan pemasyhuran ini sebagai azimat, tekad dan semangat baharu. Nama Tuanku yang terpahat megah pada institusi ini adalah amanah yang sewajibnya dijunjung dengan penuh ikhlas dan dedikasi. Kepada para pelajar, rebutlah peluang menimba ilmu dengan ketekunan dan disiplin. Dunia maritim menuntut bukan sahaja teknologi canggih, tetapi juga kekuatan jiwa, integriti dan semangat berpasukan. Ampun Tuanku, demikianlah sembah persembahan Patik. Patik bagi pihak sekalian yang hadir, sekali lagi merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas keberangkatan duli-duli Tuanku. Patik menyusun 10 jari, memohon ampun andai tersilap tutur kata sepanjang persembahan ucapan Patik sebentar tadi. Patik memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usia dan dikurniakan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan serta seluruh kerabat diraja. Patik berdoa semoga segala usaha memperkasa pendidikan maritim diberkati Allah Subhanahu wa taala jua. Ditinggikan martabat Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah sebagai pusat ilmu yang gemilang serta dilimpahkan kejayaan kepada para pelajar dan seluruh warganya. Semoga negeri Perak Darul Ridwan terus makmur dan sejahtera di bawah naungan kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Amin ya rabbal alamin. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik mohon diampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patik menjunjung kasih Tuanku.